Okay, Assalamualaikum Dr. Azwin. So hari ni kita akan interview doktor, dan dalam ni kita ada few questions yang doktor akan randomly pick. Okay, tapi sebelum kita mula, doktor boleh perkenalkan nama, jawatan doktor and background doktor before kita mula interview ni. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya Dr. Nur Azwin Ismail. Sekarang saya menjawat jawatan sebagai pengerusi rancangan Geophysics di Pusat Pengajian Sains Fizik Universiti Sains Malaysia. Background saya daripada degree, master dan PhD adalah dalam bidang Geophysics di USM. Okay, so saya akan buka sampul yang diberi. Ada random soalan about Geophysics. Okay, soalan yang pertama, apa itu Geophysics? Okay, Geophysics kita boleh katakan dia adalah satu sub-bidang yang berkaitan dengan sains bumi yang mengkaji ciri-ciri fizikal bumi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip fizik. Jadi kita kaji komposisi, kita kaji dia punya struktur dalaman bumi, struktur permukaan bumi dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip fizik lah, seperti tarikan graviti, kemagnetان, dia punya kekonduksian elektrik, perambatan gelombang seismik dan sebagainya. Dekat. Okey, soalan yang kedua. Apa beza geologi dan geophysics? Okey, secara generalnya geologi ni bidang ke arah untuk mengkaji komposisi, struktur dan proses yang terlibat dengan bumi, tetapi bidang geophysics mengkaji sifat-sifat fizikal bumi dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip fizik. Jadi bidang geologi ni lebih kepada pemetaan, pemerhatian sampel seperti batuan, mineral, fosil dan juga analisis bahan-bahan sampel-sampel tersebut. Tapi dalam bidang geophysics kita lebih kepada menggunakan instrumen untuk membuat pengukuran fizik, pengukuran fizikal bumi seperti yang parameter tadilah, yang tarikan graviti, magnetik, kekonduksian elektrik dan sebagainya. Okey, soalan seterusnya. Apa subjek yang penting untuk jadi ahli geophysics? Okay, subjek yang penting saya dapat kata di sini penting dia sekali is fizik. Fizik sangat penting. Asas fizik kena tahu, dan bidang matematik juga kita kena tahu, dan sedikit advantage lah, kelebihan kalau kita tahu bidang sains komputer. Jadi untuk siapa yang suka bidang sains, suka bidang matematik dan fizik, dan juga suka nak buat kajian terhadap bumi, jadi geophysics adalah bidang yang terbaik untuk anda. Okay, seterusnya. Belajar geophysics selalu pergi lapangan ke? Dia ya dan tidak. Jawapan dia. Okay, belajar geophysics kalau di USM ni, di Pusat Pengajian Sains Fizik, kita boleh katakan ya selalu pergi ke lapangan kalau kita bandingkan dengan program-program yang lain yang terdapat di fizik. Tapi selain tu, bila kita pergi ke lapangan, kita juga pelajar-pelajar kita juga akan menganalisis dan proses data di makmal. Jadi ada pada subjek-subjek yang tertentu perlu pergi ke lapangan. Ada yang bila ambil data daripada lapangan, kita proses di makmal. Seterusnya, geophysics sesuai untuk lelaki sahaja? Jawapannya sama sekali tidak. Okay, geophysics boleh untuk semua as long as selagi kita suka, seseorang tu suka dalam bidang untuk mengkaji bumi, untuk mengeksplorasi bumi, jadi sangat sesuai, tak kisah lelaki atau perempuan. Okay, next. Di USM, selain belajar asas geophysics, pelajar akan belajar bidang apa lagi? Okey, di USM geophysics kita sangat menarik, saya dapat katakan di sini, di mana kita sediakan pelajar kita dalam pelbagai asas bidang-bidang sains bumi. Okay, selain pada asas geophysics, pelajar juga didedahkan kepada kursus ataupun bidang yang berkaitan dengan laut, sains laut, iaitu kita panggil sebagai oceanografi. Selain itu, kita juga ada bidang yang berkaitan dengan cuaca dan iklim, iaitu meteorologi, dan juga ada jugalah bidang yang berkaitan dengan eksplorasi minyak dan gas, petroleum, dan bidang-bidang yang lain seperti kejuruteraan, persekitaran, geofizik, bidang kejuruteraan geologi dan sebagainya. Okey, soalan seterusnya.
Apa kerjaya graduan geofizik? Okay, graduan geofizik di USM boleh pergi ke pelbagai bidang. Kalau nak masuk sektor kerajaan, kita yang berkaitan dengan eksplorasi mineral dan juga sumber, boleh bekerja di Jabatan Mineral dan Geosains. Tu ada juga peluang di JUPEM, JKR dan sebagainya. So, selain pada bidang kerajaan, daripada sektor kerajaan, ada juga sektor industri yang lain. Contohnya boleh bekerja di bahagian eksplorasi mineral ataupun eksplorasi minyak dan gas, sebagai contoh di Petronas, dan bidang-bidang yang berkaitan dengan teknologi satelit, berkaitan dengan bidang yang mengkaji cuaca, iaitu Malaysia, dan berkaitan juga dengan bidang oceanografi yang mengkaji kepada lautan. Konsep perubahan iklim yang menyebabkan pencairan air berada. Okey. Panjang soalan dia. Berkenaan perubahan iklim, adakah geofizik penting untuk memahami dan beradaptasi dengan perubahan iklim? Okey, berkaitan dengan perubahan iklim, geofizik sangat membantulah untuk memahami dengan berlanjut untuk perubahan iklim ni. Sebagai contoh, kita nak faham dengan konsep perubahan iklim yang menyebabkan pencairan air. Kesan daripada perubahan iklim, kita ada pencairan ais kan di kutub dan juga kenaikan paras air laut. Jadi dengan kita belajar geofizik, ilmu geofizik, kita boleh mengetahui bagaimana perubahan itu berlaku, ada apa kesan-kesan dia. Selain itu, kita juga geofizik dapat mencari sumber hijau, sebagai contoh ke arah sumber geoterma, dan juga kepada membantu dalam bencana alam lah, seperti kejadian tanah runtuh dan juga banjir. Perubahan laut yang disebabkan oleh angin ribut dan sebagainya. Saya lupa. Soalan yang terakhir, apa contoh fenomena bumi yang berkaitan dengan geofizik? Jadi banyak kejadian ataupun fenomena bumi yang boleh dikaitkan dengan geofizik, sebagai contoh kejadian gempa bumi, kejadian tanah runtuh, kejadian letusan gunung berapi, pergerakan plate tektonik, dan juga perubahan paras air laut ini disebabkan oleh ribut, dan pencarian sumber mineral, sumber air, sumber gas dan minyak. Dan untuk tahu lebih lanjut, masuklah bidang geofizik, program geofizik di Pusat Pengajaran Sains Fizik Universiti Sains Malaysia. Bye.